Samurah ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala, katanya Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah. Jangan nama orang Samurah. Samurah ni jangan dengar. Dalam kalangan sahabat pun jangan kita dengar Samurah. Salah seorang sahabat ini namanya Abi Abdurrahman bin Samurah. Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah. Katanya, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepadaku. Kunya siapa ku? Inilah Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah, seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan bahawa satu hari Nabi berkata kepadaku. Apa pesanan Nabi? Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah. Nabi panggil dia dengan nama yang penuh. Jadi kalau nama orang tu penuh, kita bagi namanya penuh, panggil dengan nama yang penuh. Jangan kita pendek-pendekkan namanya. Nabi memanggil ini dengan nama yang penuh. Kadang-kadang ada juga kadang Nabi memanggil dengan nama laqab, seperti Abi Hurairah, itu laqab. Kunyah. Ada lagi satu namanya kunyah, laqab dan kunyah. Yang ni kunyah. Abu Hurairah itu kunyah, ataupun laqab itu macam as-safah. Kunyah itu satu macam gelaran lah, satu macam gelaran. Abu Hurairah maksudnya bapa kucing, kerana Abu Hurairah ni suka kepada kucing. Ada diriwayatkan bahawa dia kadang-kadang masukkan kucing dalam dia punya jubah dia, anak-anak kucing. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Abi Sa'id Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah ini, apa katanya? Kata Nabi SAW, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan kamu minta jadi ketua. Jangan kamu minta jadi ketua. La tas'alil imarah, jangan kamu minta jadi ketua. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kerana wahai Abu Abdurrahman bin Samurah, kerana kalau kamu diberi jawatan itu tanpa kamu meminta. Kerana kalau kamu kalau kamu menjawat jawatan itu tanpa kamu meminta, kamu dapat jawatan itu tanpa kamu meminta, maka kamu akan dibantu Allah. Kalau kamu tak minta tapi kamu dilantik, maka kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minta, tapi oleh kerana masyarakat memandang dia layak, lalu dia dilantik, dan keadaan itu dia terima, dan insya-Allah dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW kepada Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah, kerana sesungguhnya jangan kamu meminta menjadi ketua, meminta jawatan-jawatan menjadi ketua. Kerana sesungguhnya kalau kamu diberikan jawatan itu tanpa kamu meminta, maka kamu akan dibantu Allah. U'inta 'alaiha. Wa in u'titaha, sekiranya kamu diberikan jawatan itu an mas'alatin, kerana kamu minta, kerana kamu isi borang, kerana kamu minta, ukilta ilaiha, kamu akan ukilta ilaiha, maksudnya kamu akan diserahkan. Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu jawatan itu, kemudian dia tidak bantu, Allah Ta'ala akan menyerahkannya kepada kamu, dan tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
ukilta alaiha. Wa idza khalafta an yaminin fara'aita ghairaha, sekiranya kamu bersumpah. Ini disambung lagi tadi tentang kepimpinan. Kemudian disambung lagi sabda Nabi kepada Abdul Rahman bin Samurah ini, apabila kamu bersumpah, wa idza khalafta an yaminin, wa idza khalafta an yaminin, kamu bersumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, apabila kamu bersumpah tetapi lepas kamu bersumpah itu kamu nampak ada satu yang lebih baik daripada apa yang kamu sumpah tadi. Contohnya, dia bersumpah tidak mahu ziarah Tok Imam. Sumpah tak mahu ziarah, dah dikena marah dengan Tok Imam. Dia bersumpah, wallahi aku tak mudah ziarah Tok Imam. Lepas tu dia sedar sikit, dinasihati orang, dia sedarlah tentang apa yang disumpah tu tak betul. Maka dia boleh kifarat sumpah. Dia boleh membatalkan sumpah dia tadi dengan membayar kifarat sumpah, sama ada puasa 3 hari ataupun kifarat sumpah dia tadi. Dan dia boleh ziarah imam. Dia boleh ziarah imam yang dia bersumpah tak mau ziarah tadi. Dia kena kifarat sumpah tu dulu. Dia kena kifarat sumpah tu puasa antaranya lah puasa 3 hari kifarat sumpah tadi. Jadi kalau seorang itu bersumpah tidak mau melakukan sesuatu, kemudian dia lihat yang dia sumpah yang tak membuat tadi lebih baik, maka dia boleh buat benda tu, tetapi hendaklah dia batalkan sumpahnya tadi dengan membayar kifarat, membuat kifarat ataupun membayar kifarat sumpah tadi